Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pepaya tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Moga-moga perkenan di hati. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Darul Haq bin Sarul Sardin. Saya merupakan anak didik di SMK Datuk Zulkifli Muhammad yang terletak di Slim River, Perak. Kod sekolah saya ialah AEE 0101. Hari ini saya akan berkongsi sebuah buku yang berjudul Lawak Budak Sekolah. Buku ini mengandungi 301 muka surat yang menghimpunkan pelbagai peristiwa lucu yang berlaku di sekolah. Ia adalah karya Allahyarham Jeffrey Abdul Rahman, gelaran beliau ialah Poyo. Buku ini menghimpunkan pelbagai peristiwa lucu yang berlaku dalam kehidupan seharian di sekolah. Cerita-cerita yang dipaparkan dekat dengan pengalaman murid, seperti situasi dalam kelas, semasa peperiksaan, ketika bermain dengan rakan-rakan, dan pelbagai gelagat yang mencuit hati. Keistimewaan buku ini ialah kandungannya disampaikan dalam bentuk karikatur yang menarik dan bertemakan hitam dan putih. Ilustrasi yang lucu menjadikan pembacaan ini lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Oleh itu, buku ini menarik minat murid untuk membaca serta mengisi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat. Saya sangat suka membaca buku Lawak Budak Sekolah kerana jalan ceritanya santai dan penuh dengan unsur humor. Setiap kali membaca buku ini, saya rasa gembira, terhibur dan lebih tenang. Karikatur yang lucu serta kisah-kisah yang mencuit hati dapat menenangkan emosi saya, terutamanya selepas penat belajar atau seketika berasa tertekan. Buku ini membuatkan saya ketawa dan menikmati masa membaca dengan lebih menyeronokkan. Selain menghiburkan, buku ini juga mengandungi nilai-nilai murni seperti persahabatan, kerjasama, saling hormat menghormati dan kepentingan mematuhi peraturan sekolah. Pembacaan bukan sahaja dapat ketawa dengan kisah-kisah yang dipaparkan, malah dapat mengambil pengajaran daripada setiap peristiwa. Selain itu, saya sangat gemar membaca buku ini kerana kandungannya santai dan mudah difahami. Kisah-kisah lucu yang dipaparkan serta ilustrasi karikatur yang menarik membuatkan saya rasa gembira dan terhibur. Membaca buku ini juga dapat menenangkan emosi saya dan membantu saya menghilangkan rasa bosan atau tekanan selepas belajar. Oleh sebab itu, buku ini menjadi antara buku kegemaran saya. Secara keseluruhannya, saya sangat mensyorkan buku Lawak Budak Sekolah kepada murid-murid sesuai untuk semua peringkat umur. Sekian, terima kasih.